Injil lama. Kadang-kadang tu duk fikir apa? Dulu kita boleh mentelaah. Saya nak pergi mengajar, saya buka sampai 4-5 kitab sekali baca. Dah tak boleh dah. Faktor umur tuan-tuan, tak boleh dah. Baca saya kira lagu nak terlelap. Dia rumah lah. Jadi saya sembang dengan isteri saya, dia kata, awak aku jadi begini. Dia kata, tua dah. Dia kata, saya berdekat-dekat betul juga. Kata, terubah kata tu. Tak boleh pergi dah. Kita dah tak boleh macam dulu dah. Tak boleh dah. Bila start off kuliah ni, syok rupanya duduk di rumah. Oh, yang ni satu penyakit lagi. Syok duduk di rumah ni. Kelapan boleh tengok berita TV, apa boleh tidur utama, boleh apa. Tak ada stres. Sudah. Nampak. Ini semua kaki musik. Saya bagi. Kaki musik. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah. Jadi cantik lah kalau saya slow down. Saya slow down. Lama-lama sekali ada buat satu kan. Beda kawan-kawan nak main salam. Yang tu kan.